Bismillahirrahmanirrahim. Tempat untuk angkat tangan. Tadi kita sebut takbiratul ihram. Selain daripada itu, mana lagi yang sunnah? Setiap kali perubahan rukun. Sunnah. Berdasarkan hadis Ibnu Umar, Nabi bila nak rukuk, Nabi angkat tangan, Nabi rukuk. Bangun daripada rukuk, angkat tangan. Angkat tangan juga waktu takbir. Ya? Sunnah. Dan bangkit daripada rakaat kedua pun angkat tangan juga. Sunnah berdasarkan hadis riwayat Muslim. Adapun selain daripada tu khilaf. Sebab kadang-kadang kita tengok orang nak turun sujud pun angkat tangan. Ada riwayat tetapi tidak sahih. Tidak sahih. Ada juga yang tengok Arab kan. Kita solat sebelah Arab kadang-kadang waktu nak antara dua sujud nak sujud balik pun angkat tangan lagi. Ada riwayat tapi tidak sahih. Yang sahihnya tempat yang saya sebut tadi. Nak rukuk, bangkit i'tidal, bangkit daripada rakaat kedua, disunnahkan. Tetapi penulis dia sebut jugalah. Penulis kata, kalau ditinggalkan sekali-sekala pun sunnah juga. Kerana Ibnu Umar yang meriwayatkan hadis daripada Nabi pun kadang-kadang dia tak buat. Ada waktu-waktu dia tinggalkan takbir, angkat tangan. Bukan tinggalkan takbir, angkat tangan. Dia tinggalkan tangan. Wallahu alam, saya berpandangan yang ni tak bertepat. Kerana dalam istilah hadis, dalam ilmu hadis, amalan seorang perawi tidak boleh menentukan kesihahan riwayat. Apatah lagi nak kata ia sunnah sedangkan dia hanya perbuatan sahabat dan benda ni hanya sunat. Mungkin Ibnu Umar tak angkat kerana dia anggap benda tu sunat. Kalau ia daripada Nabi, ala ra'si wal ain, kita terima. Tapi masalahnya, hadis jelas Nabi angkat dan ia sunnah. Jangan tinggal lah. Sebab kadang-kadang kita tengok ada orang yang nak turun rukuk, dia tak angkat tangan, rugilah, bukan berat kan pun tangan tu. Tangan-tangan yang sadar tu angkat untuk takbir, intiqal. Angkat besi larat, takkan angkat takbir tak larat. Tapi mazhab Hanafi dia kata tak, hanya takbiratul ihram saja yang sunnah, selain daripada itu tak sunnah. Tuan-tuan tengok. Hanafi kata tak sunnah angkat takbir ni, selain daripada takbiratul ihram. Kalau kita balik pada perbincangan masyarakat kita, kadang-kadang bila kita sebut ini tak sahih, ibadat ni tak sahih, ada orang bagi tahu kat kita, dia kata ustaz ni semua nak menghalang orang ibadat. Biarlah ustaz orang nak ibadat, apa ustaz kacau? Tuan-tuan, kalau Abu Hanifah hidup zaman ni, orang tuduh dia benda yang sama ke? Biarlah orang nak angkat, yang kata tak sunnah apa. Tapi Abu Hanifah dia berdasarkan ijtihad dia lah. Dah tak ada riwayat yang sahih yang sampai kat dia pada masa tu yang kata Nabi angkat. Dia kata tak sunnah lah. Akikah lah mazhab Hanafi, apa hukum? Akikah bid'ah. Siapa berani kata Hanafi Wahabi? Saya tak berani. Dia buat hukum tu kerana pada dia tak sampai dalil. Sedangkan akikah ni benda ibadat, dia kata bid'ah. Tapi ulama yang setuju kata akikah ni sunnah, dia bawa bukti ni dalil pada Nabi, ni hadis daripada Nabi. So macam tu lah kita, bila ada orang kata bid'ah, so kita tunjuk dalil kita. Kalau orang tak setuju, orang boleh kritik pula dalil yang kita bagi. Sehat lah, kita bincang secara sehat kan. Jangan nak musuh-musuh pula, gam-gam ni tak syok. Baik.